Kaya tak semestinya mewah dan mewah tak semestinya kaya. Ramai orang keliru antara kaya dan mewah. Kemewahan yang ditunjukkan dengan rumah besar, kereta mahal, beg tangan berjenama, tapi semua itu belum tentu tanda kekayaan. Hakikatnya, kekayaan bukan diukur daripada besar mana pendapatan anda, tetapi berapa lama anda boleh bertahan tanpa pendapatan. Sebab itu, simpanan pertama yang anda perlu capai ialah simpanan 3 bulan pendapatan. Bila sudah capai, barulah boleh fokus kepada matlamat simpanan lain seperti beli rumah, tutup hutang jahat atau simpanan untuk melancong. Tetapi jangan berhenti setakat itu, jadikan target anda lebih tinggi, capai simpanan 12 bulan pendapatan dan kemudian bina pula pendapatan pasif daripada rumah sewa ataupun perniagaan. Sebab asas membina kekayaan adalah semudah menyimpan. Walaupun kedengaran mudah, realitinya masih ramai gagal menyimpan dan sebab 80% kejayaan datang daripada tabiat, bukannya ilmu. Walaupun anda tahu cara menyimpan, kalau masih boros berbelanja hanya untuk nampak mewah, agak sukar untuk jadi kaya. Jadi, mulakan langkah pertama dengan membina tabiat menyimpan. Salah satu cara yang paling selamat dan berkesan ialah simpan dalam bentuk emas. Kalau anda nak bermula, boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.